Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera untuk semua. Okey, hari ini kita nak fokus dan kita nak terangkan dengan lebih jelas bagi kegunaan notebook LM bagi pelajar sekolah menengah. Okey. Sebelum ni yang saya ceritakan terhadap penggunaan notebook LM secara ringkas, secara umum. Jadi hari ini kita nak tengok macam mana pelajar sekolah menengah nak guna notebook LM. Okey, dekat sini kita pergi dulu mana nak cari notebook LM. Kita scroll dekat butang 3 ni, masuk notebook LM. Okey, lepas masuk kat notebook LM, okey yang ni cikgu guna yang bukan pro yang free saja. Tapi menggunakan PC lah. Alright, kita tengok. Kita tekan create. Okey, create notebook. Dekat sini dia ada button dekat mana kita nak upload source ataupun sumber daripada mana kita nak belajar. Tapi tak apa, kita close dulu yang ni sebab kita nak set untuk topik ataupun subjek apa yang kita nak belajar. Okey, dalam tingkatan 4, subjek yang banyak pelajar akan mula rasa susah iaitu subjek kimia. Contoh saya ambil untuk bab 3 tingkatan 4. Okey, dia antara bab yang paling mencabar lah sebab melihat pengiraan, formula dan persamaan kimia. Alright, dalam video ni cikgu nak tunjukkan bagaimana notebook LM boleh bantu kamu untuk faham konsep dan bukan sekadar hafal sahaja. Okey? Okey, notebook LM ni dia AI yang membantu pembelajaran. Ia hanya menjawab berdasarkan nota dan buku teks yang kita masukkan. Jadi untuk kimia ni kita ambil silibus untuk topik 3. Alright, untuk dekat sini cikgu dah download nota daripada internet lah, iaitu nota buku. Kalau kita tengok dekat sini, ini buku teks. Buku teks kimia untuk tingkatan 4. Dia ada bab 1, bab 2, bab 3. Jadi cikgu nak ambil topik 3 ni. Topik 3 dia lebih fokus kepada konsep mol, formula dan persamaan kimia. Jadi bila dah ada nota tadi, kita tekan add source ni dulu. Sebelum tu kita namakan dulu notebook kita ni. Kita letak topik 3. Topik 3 ataupun bab 3 lah. Bab 3. Bab 3 kimia. Okey. Jadi untuk source kita tak perlu pakai yang ni lah. Kita ambil yang buku teks yang cikgu bagi ataupun yang kita guna dekat sekolah. Kita klik upload source ni. Kita masuk bab 3. Alright, ataupun boleh masuk semua tapi kita nak study bab 3 sahaja. Jadi kita open. Jadi sementara tu kita tunggu topik bab 3 ni dia upload dulu. Kemudian notebook LM ni dia akan start study untuk kita dulu untuk topik 3. Okey, pertama sekali bila dah kita masukkan nota ataupun PDF bab 3 ni, okey, dia ada konsep mol, formula dan persamaan kimia. Sekarang ni notebook LM ni dia tengah belajar. Okey, tengah belajar tentang nota yang kita bagi. Dia tak ada pergi merapu dekat lain, dia tak berhalusinasi. Alright, contoh kita tanya dekat sini, kita boleh tanya dia sebelum tu kita nak tanya dia apa-apa, kita klik dekat butang 3 ni dulu, butang ni untuk kita check mana satu kita nak set dia kita nak set dia cara dia nak jawab dekat sini. Okey, kita letak learning guide ni untuk dia bercerita ataupun senang dia nak mengajar kita. Untuk cara macam mana dia nak menjawab, kita boleh pilih pendek ataupun panjang. Okey, kita save dulu yang ni. Sebelum tu dekat setting tadi jangan lupa letak output language ni bahasa Melayu lah kalau kita tak faham bahasa Inggeris. Untuk pencapaian ataupun penggunaan bahasa Inggeris kita agak dijangkau. Jadi dekat sini kita boleh cuba tanya dulu okey, apa kita belajar dekat sini lah. Okey, apakah maksud apakah maksud 1 mol? Alright, 1 mol.
Jadi selepas kita tanya tu, dia akan hanya merujuk dekat nota yang kita bagi. Okey. Apa kita tanya soalan tu. Jadi dia ceritai 1 mol ni ialah unit SI bagi kuantiti terbahan. Yang tepat ini Zarah yang dia bagi. Dekat mana dia rujuk 1 ni. Kalau kita boleh klik dekat mana bahagian yang dia tengok. Lepas tu jenis zarah ni bergantung kepada ni. Ini cara kita nak belajar, cara kita nak guna notebook LM. Okey, daripada terus kita hafal definisi, okey, kita boleh tanya notebook LM ni, contoh kita katakan terangkan maksud mol dalam bahasa mudah berdasarkan nota ini. Kita buat macam tu. Jadi dia akan cuba terangkan apa yang dimasukkan dengan mol yang tadi. Okey, contoh dia jawab, jawapan yang dia bagi ni, dia kata 1 mol mengandungi 6.02. Macam tu. Kuasa 10 darab 10 kuasa 23 zarah. Ini bentuk dia macam ni. Jadi ini salah satu kaedah lah untuk kita nak belajar menggunakan nota ni tadi. Kemudian kita nak tengok kita kata apa? Kita nak tanya dia contoh pengiraan. Contoh okey. Seterusnya kita tengok contoh pengiraan. Okey. Kita tanya dia hitung bilangan mol bagi 12 gram karbon. Kita type hitung lah pula. Bila kita tanya macam ni, maksud dia dia kata okey, bilangan mol bagi 12 gram karbon ialah 1 mol. Okey. Berikut adalah jalan pengiraan dia. So bilangan mol sama dengan jisim bahagi dengan jisim molar. Kaedah dia bagi. Jadi berdasarkan tu jisim atom relatif GAR karbon ni ialah 12. Ini cara mudah untuk dia nak terangkan kita macam mana nak buat pengiraan tu tadi. Okey, kita tanya lagi konsep yang mudah lah untuk belajar untuk topik 3 ni bab 3 ni dia melibatkan formula kimia. Okey. Contohnya formula empirik ataupun formula molekul. Jadi kita boleh tanya, okey, katakan terangkan perbezaan formula empirik dan formula molekul dalam bahasa pelajar. Okey. Cikgu cakap mungkin kita tak faham, tapi mungkin kita tanya macam mana dia nak terangkan dalam bahasa pelajar. Macam mana dia nak terangkan? Okey, dia kata okey, bayangkan ia seperti ini. Okey. Formula molekul menunjukkan jumlah sebenar atom dalam satu bahan. Macam tu dia kata. Okey, sebagai contoh, formula molekul C6H12O6. Alright. Menunjukkan bilangan sebenar ini adalah 6 atom karbon, 12 atom hidrogen dan 6 atom oksigen. Ini formula molekul. Jadi untuk formula empirik pula, dia menggunakan nisbah, kita katakan 6, 12, 6. Tapi dikasar kepada nisbah mudah 1, 2, 1. Jadi diingatkan kat sini, perlu diingatkan, katakan bahawa formula molekul adalah gandaan kepada formula empirik. Macam tu. Jadi formula molekul ni 6, 12, 6. Jadi formula empirik, dia bahagikan dengan 6 ni,
tinggal 1, 12 bahagi 6, 2, 6 bahagi 6 jadi 1. Jadi inilah formula empirik. Okey, dapat sesuatu berkenaan dengan kaedah macam mana kita nak belajar menggunakan notebook LM. Selain daripada tu, kita boleh untuk persamaan kimia yang ramai pelajar keliru cara mengimbangkan persamaan. Okey, kita guna notebook LM ni dengan soalan seperti terangkan langkah menyeimbangkan persamaan kimia. Dia boleh terangkan macam tu. Jadi, selepas kita tengok macam ni, okey, contoh dia tunjuk kat sini ni semuanya sudah ringkas. Kita tengok 3, 4 bahagian mana ni. Oh, dekat topik ni dia sumber yang dia rujuk. Dekat topik ni, oh ni cara dia nak rujuk. Kemudian kita kata dekat topik 4, dekat mana dia rujuk lagi. Oh sini, ini benda yang dia rujuk. Itu cara kaedah kita nak belajar menggunakan notebook LM. Selain daripada tu, melalui nota bab 3 ni, okey, kita boleh klik untuk audio nak buat podcast. Okey, kita buat podcast, kita nak tengok macam mana cara dia nak terangkan kepada kat kita topik 3 ni. Alright, kita cerita kat sini. Okey, dia kata okey, kita guna yang dia fokus dekat bahagian bawah lah. Katakan explain to newbie contoh ya. Kita ambil brief ataupun dive to host pun boleh. Buat default untuk panjang, short, pendek. Pendek sangat pun tak boleh juga kan. Kita guna yang panjang dan kita generate satu dekat situ untuk debate. Selepas pada tu, apa yang kita boleh buat infografik. Okay, untuk infografik biasa kita guna landscape dan standard lah. Alright, detail ni banyak sangat nanti. Standard, kita tengok standard dulu. Jadi kita boleh describe infografik yang kita nak ni nak macam mana. Contoh kita kata use dark grey and black for student. Contoh sebab apa yang dark grey ni? Sebab senang kalau nak print, tak banyak guna warna. Ataupun ada orang dia belajar menggunakan mata yang dia lihat, jadi dia pandang, dia perlukan warna yang cantik pun boleh juga. Ubah kat sini Jadi print out, kemudian tampal kat dinding untuk kita tengok selalu. Selain daripada tu, apa yang kita boleh tunjuk lagi dekat sini, kita boleh guna flashcard untuk belajar, untuk kita study lah. Okay, standard kita nak easy ataupun hard untuk video tu Kemudian quiz untuk kita berinteraksi dengan nota 3 ni. Itu antara part-part yang boleh dikatakan untuk kita guna untuk belajar lah. Ataupun dalam part ni pun bila kita tak tahu nak tanya apa lagi, dia ada soalan-soalan yang dia bagi ni untuk kita tanya lagi. Okay, itu kaedah nak belajar dia kat sini menggunakan notebook LM bagi pelajar tingkatan 4. Okay, sebab kalau kita tengok dari segi nota tu, kadang-kadang nanti ramai yang macam mana nak baca setiap satu-satu ni, belajar akan cepat boring ataupun bosan. Okay, contoh kita ambil dekat sini lah. Kita kata dekat sini kita nampak ada soalan. Cuba kita guna soalan ni untuk notebook LM ni, tolong kira tengok. Boleh lah dia buat Tekan copy text, kemudian kita pergi dekat notebook LM, kita paste soalan ni. Kita kata macam tu kan. Kita tengok dia boleh tak nak kira. Hitungkan bilangan atom yang terdapat dalam 0.1 mol karbon. Okey, kita tengok boleh tak dia buat jawapan tu. Alright, okey, dia kata kat sini bilangan atom dalam 0.1 mol karbon ialah sekian-sekian ni. Pengiraan dia macam mana? Bilangan zarah sama dengan bilangan mol darab dengan pemalar Avogadro. Jadi
0.1 darab ni. Darab dengan 6.02. Jadi perpuluhan ni 10 kuasa 23. Jadi 10 kuasa 22. Macam tu. Jadi betul ke jawapan dia ni? 10. Okay, kita tengok soalan ni balik. Soalan ni tadi dekat mana dia? Soalan ni muka surat 51, soalan 1 ni. Okay, saya dapat jawapan dia muka surat 51, soalan 1. Ni jawapan dia. Ni jawapan yang dia bagi. Betul lah tu. Tu cara kaedah dia. Ataupun kita boleh rujuk dekat buku teks ni ada jawapan kan, ada jawapan. Jadi boleh check sebenarnya kita buat betul ke AI NotebookLM ni boleh bantu. Macam tu. Jadi jangan lupa kita nak belajar ni pun dia boleh guna handphone ataupun PC. Okey, kita tengok dekat sini dia dah buat infografik yang dah boleh kita gunakan untuk pelajaran. Contoh macam ni, okey. Konsep dia buat satu soalan ni, okey, jisim molar ialah jisim bagi mol, barang macam ni. Kemudian psikometri, persamaan kimia dia bagi macam ni. Jadi sesuai ataupun tak untuk kita nilaikan konsep ni. Ataupun kita boleh guna lagi untuk flashcard. Flashcard ni guna untuk nak belajar. Okey, apakah definisi JAR berdasarkan skala Kelvin 12? Jadi ini jawapan dia. Lepas tu apa soalan ni? Waktu kita tanya soalan ni, waktu ni lah kita ingat dalam kepala otak kita apa jawapan dia. Jadi tengok betul ataupun tak. Macam tu kaedah dia. Ataupun kita boleh download, save kat handphone. Nanti boleh belajar kat sini. Lepas tu quiz. Quiz dia bagi macam ni. Okey, mengapa company inilah soalan-soalan dia. Pilih jawapan tak betul, salah A jawapan dia. Okey, katakan kat sini dia kata okey, satu sebatan punya formula empirik CH2 dan jisim molekulatifnya adalah 180. Apakah formula sebatan? Bagi sebatan, formula molekul bagi sebatan ini. Right, 180 jisim dia. A1 C12 kemudian O16. Jadi untuk dapat formula tu H tu nak kena jadi berapa? Gitu. Right, pakai ni tuan dapat jisim dia adalah 30. Jisim dia macam ni. Ataupun dalam kurungan ada 6 dekat luar ni. Maksudnya 6 darab dekat dalam, C dapat 6, H12, oksigen 6. Gitu cerita dia. Next. Konsep macam ni lah. Lepas tu pula, kalau kita tengok dekat buku nota tu, sambil belajar kat sini, okay, buku nota. Okay, kat sini kita hubung kait mol, berkaitan dengan mol, rumus kat sini, kendiri. Contoh dia kata, okey, hitungkan bilangan molekul terdapat dalam mol air. Right, kita copy, kita paste dekat sini dulu. Kalau ibu bapa yang tak tahu macam mana nak ajar anak, ini cara dia. Step by step tu, nanti dia akan bagi tahu. Sebab apa saya lebih kata fokus menggunakan notebook LM? Sebab notebook LM ni dia cuma merujuk dekat nota ni saja, nota yang daripada buku sekolah. Dia tak rujuk daripada bab kimia daripada Afghanistan ke, daripada Korea ke, daripada Jepun. Dia tak rujuk. Dia tak pergi ke luar negara. Dia hanya bab topik 3 tingkatan 4 kimia. Itu sahaja nota yang kita rujuk bagi kan. Ini nota yang kita pakai. Jadi kat sini bilangan dapat mol air ialah 48. Jalan pengiraan dia macam mana? 1 mol kita tahu 6.02 darab 10 kuasa 23. Itu 1 mol. Jadi dia ada 8. So darab dengan 8. Dapatlah jawapan dia berapa. Okey. Itu kaedah. Ada kaedah mudahlah untuk kita nak belajar menggunakan notebook LM. Jadi ingat di sini notebook LM dia bukanlah mesin jawapan. Dia alat bantu untuk faham konsep kimia tadi. Jadi guna untuk belajar, bukan untuk meniru. So kalau kamu semua dah faham bab 3 ni, jadi bab kimia seterusnya dia akan jadi lebih mudah. Jadi gunalah AI dengan
lebih bijak dan jadilah pelajar yang berfikir. Dalam konsep ni kita boleh fahamlah konsep macam mana nak guna NovoLM. Buat sendiri ataupun AI ni dia akan lebih bergunalah untuk kita nak guna pembelajaran. Okey. Sebelum saya habiskan video ni, kita boleh tengok macam mana audio yang di-generate. Pernah tak anda berdiri depan gerai sate dan bau arang yang tengah membara tu menusuk hidung? Bau yang sedap tu. Kan? Asal berkepul-kepul, ada bunyi desi. Saya forward sikit. Mereka bertanya, berapa kali ganda lebih berat satu atom oksigen berbanding atom yang paling ringan? Ini asas kepada konsep jisim atom relatif atau JAR. Kuncinya di sini ialah perkataan relatif, perbandingan. Okey, jadi pada mulanya mereka guna hidrogen sebagai penanda aras kan? Sebab itu adalah debate ataupun perbincangan antara dua host berkenaan dengan topik 3 ni sahaja. Okey. So video ni saya buat agak rushing untuk penggunaan pelajar. Jadi next kita akan buat yang jadi lebih baik lagi. Jadi follow dan subscribe channel saya ni untuk kita tengok dengan lebih mendalam lah tentang penggunaan infografik. So apa-apa tinggalkan di komen. Sekian. Terima kasih.